Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Badan Dakwah dan Rohani daripada Masjid Al-Agung. Misi kami ialah membina generasi digital hufaz berwatak profesional. Amalan terbaik kami ialah puasa sunat. Kenapa kami memilih puasa sunat adalah kerana puasa sunat antara amalan yang sering kami lakukan di sekolah. Selalunya kami lakukan puasa sunat dalam 2 minggu sekali. Okay, next. Objektif puasa sunat. Puasa sunat dia dapat membentuk disiplin diri. Dia membiasakan diri kita bangun awal, menjaga makan dan minum, dan mematuhi peraturan agama. Yang kedua, dia mengawal nafsu dan emosi. Dia latih diri murid untuk lebih sabar, tak marah orang, tak menjaga akhlak dan rakan-rakan. Dan yang ketiga, dia mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Contohnya, kita mengisi masa lapang kita dengan perkara-perkara yang baik, seperti baca Quran, solat taubat ke, solat hajat ke. Dan yang terakhir, mengelakkan perbuatan negatif dan sama. Puasa sunat membantu mengurangkan pergaduhan, gosip dan membuang masa. Berikut merupakan dari puasa sunat. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amalan diletakkan pada hari Isnin dan Khamis, maka aku lebih suka amalan pun diletakkan jika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya di sini, apabila amalan kita diletakkan, Nabi lebih suka apabila amalan kita diletakkan kepada Allah, dia sedang berpuasa. Pertama dalam mengawal emosi bila marah. Mengawal emosi bila marah ni contoh bila kawan ada jadi pasal dengan kita kan, so kita rasa marah. Jadi bila kita puasa sunat, kita akan ingat puasa sunat tu benda yang baik kan. So kita akan rasa macam kita mengawal emosi tu. Yang kedua ialah mengelakkan hubungan dengan rakan. Contohnya, waktu kita puasa tu, kita mesti rasa bosan. Dan bila kita bosan tu, jadi kawan yang kita cakap dengan sembang benda kan. Dia sembang benda yang baik lah, benda yang baik. Yang ketiga, dapat menambah pada dan akhlak baik. Seterusnya atur syarat puasa sunat di tahun. Pertama sekali, syamulai. Pada akhir kejut, ahli badan terkejut murid pada pukul 4 pagi untuk menunaikan solat tahajud, solat taubat, solat hajat dan solat hijrah. Seterusnya sahur. Pelajar akan sahur pada pukul 5 pagi sehingga 5.40 pagi. Seterusnya khairullah. Pelajar akan berehat selama 15 minit sebelum menjelang waktu azan zuhur. Seterusnya tazkirah atau pengisian ringkas. Tazkirah dilakukan sementara menunggu kehadiran semua murid ke surau. Tazkirah juga akan disampaikan oleh ahli badar dan mana-mana pelajar yang dipilih secara rawat. Seterusnya bacaan Yasin dan tahlil sebelum berbuka. Bacaan Yasin dibaca untuk mengambil berkat waktu berbuka dan untuk mendoakan kesejahteraan bersama. Yang keenam, berbuka puasa. Ahli badar akan membacakan doa berbuka puasa dan buka puasa akan diawali dengan makanan sunnah seperti kurma dan anggur. Akhir sekali, bacaan surah Al-Kahfi dan Al-Mulk. Bacaan surah akan dipimpin oleh Imam Salat Isyak dan
Surah akan dibacakan secara berjemaah. Ini adalah gambar-gambar suatu pelaksanaan program kami. Dan untuk baca gambar-gambar. Sekian, terima kasih. Okey, jadi masuk ke sesi soalan. Juga ada soalan? Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahan juga untuk ukuran ini sebab satu aktiviti yang sangat menarik dan berfaedah untuk saya. Baik, soalan saya ialah berpuasa, saya semua orang rasa berpuasa penat, layu, lagi-lagi waktu kalau cuaca hari itu agak panas. Dan saya tengok juga atur cara yang dibentangkan juga sebenarnya agak padat. Pukul 4 pagi bangun sampai dah waktu malam bacaan ilmu. Baik, tak masalah, saya buat poin itu, bagus, penuh dengan aktiviti yang mendatangkan manfaat. Cuma soalan saya, apakah cara sekiranya ataupun berlakunya keadaan di mana puasa itu dapat menjejaskan aktiviti di sekolah? Contoh, hari itu setiap hari dia rajin main bola petang ataupun dia bersukan, tapi hari itu disebabkan puasa semua layu, dalam kelas tak cakap. Contoh, adakah satu cara ataupun inisiatif untuk memastikan puasa tidak menjejaskan aktiviti di sekolah? Terima kasih. Berdasarkan soalan tadi, kami mungkin akan memanjangkan waktu Khairullah untuk memberikan nasihat yang lebih kepada saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada